Ini kita nak bercerita tentang salah satu kisah di mana ada seorang subscriber Tuan Cerita berkongsi satu pengalaman yang mana dia pernah disihir oleh kekasih dia sendiri. Jadi untuk video kali ni dia berbeza sikit dengan yang sebelum-sebelum ni. Jadi dalam cerita ni dia tak bagi sebut nama dia yang sebenar. Jadi dia panggil nickname dia saja sebagai Syasha. Kisah dia kat sini dia tulis sebagai disihir kekasih sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin berkongsi kisah seram yang saya alami dan kini saya hantarkan kepada Tuan Cerita. Kisah ini tentang pengalaman disihir oleh kekasih dia sendiri dan setiap detik yang berlaku masih menghantui saya sehingga hari ini. Aku dan Amir bertemu sewaktu belajar di universiti satu petang hujan pada tahun 2. Waktu itu hatiku kosong. Hatinya mula penuh perhatian. Jadi waktu tu Syasha ni hati dia tengah kosong, sunyi dan single. Jadi dia berjumpa dengan si Amir. Di mana Amir ni seorang yang lemah lembut, sentiasa mendengar masalahku dan tawanya mampu menceriakan hariku yang kelam. Bertemu kami seakan dirancang oleh takdir, tetapi kini aku sedar ada kuasa gelap yang memanfaatkan perasaan cinta antara kami. Waktu dia baru-baru kenal pun dia dah mula rasa tak kena. Selepas tamat pengajian, aku dan Amir semakin rapat. Dia membawa aku pulang ke kampungnya, memperkenalkan aku kepada keluarganya. Segalanya berjalan lancar sebagai impian. Jadi waktu mula-mula tu Amir berkenalan dengan dia pun bawa balik kampung, berjumpa dengan family semua. Dalam diam, aku mula menyedari Amir mula berubah. Katanya dia terlalu mencintaiku begitu obses, sehingga aku berasa tidak selesa. Aku mula bertenang, namun sikapnya terlalu mengambil berat berangsur menjadi menggongkong. Telefon aku dia pantau, pergerakan aku dikawal, seolah aku ni bukan milikku. Maksudnya dia tu milik si Amir. Jadi kat sini si Amir dah mula berubah, di mana dia ni macam obses dengan si Syasha ni. Di mana semua benda macam Syasha tu dilahirkan hanya untuk Amir. Jadi pada satu malam kami melawat rumah agam milik datuknya yang lama ditinggalkan di pinggir bandar. Rumah itu agak usang, tingkapnya retak, lampu jalan di luar hampir padam. Suasananya sunyi. Jadi masa tu Amir mengajak aku memasuki bilik di antara tingkat atas yang mempersembahkan sekeping kertas usang. Dalam bilik tu ada satu kertas usang lah. Kertas lama. Bahasa mudah faham, kertas lama. Katanya ia adalah jampi perlindungan supaya cinta kami kekal abadi. Pada mulanya aku senyum. Aku anggap itu sekadar senda gurauan. Tetapi apabila jampi itu dibacakan, nadanya perlahan-lahan seolah-olah suara gaib mengalir melalui bibir dia. Jadi keesokan hari, aku mula merasa sesuatu tak kena. Mimpi ngeri datang bertalu-talu. Di mana si Syasha ni dah mula mengalami mimpi yang buruk lah masa tu. Dalam mimpi aku berjalan seorang diri di sebuah lorong, dikelilingi bayang-bayang hitam yang mendesah memanggil namaku. Setiap kali aku cuba membaling lampu suluh, bayang-bayang tu hilang, meninggalkan sunyi yang menusuk tulang. Tiba aku terjaga, nadi aku laju, jantung berdeduk kencang. Namun keanehan belum berakhir dekat situ. Jadi kat sini Syasha dah mula alami mimpi buruk, di mana dalam mimpi dia pun dia dah mula nampak bayang-bayang yang mula mengikuti si Syasha ni. Dalam beberapa hari, aku kerap jatuh sakit. Badan aku lemah, seolah-olah tenaga aku disedut. Kadang-kadang aku terdengar bisikan halus di sudut telinga, menyeru namaku dengan nada merayu. Jadi kat situ si Syasha dah mula curiga, sebab sakit dia tak boleh sembuh. Di mana semakin hari si Syasha ni semakin sakit. Jadi kat situ Syasha dah mula minta tolong dekat beberapa pawang, iaitu bomoh lah. Apabila aku bertemu kawan baik, iaitu Sarah, dia memerhatikan aku dengan pandangan yang cemas. Aku menunjuk tangan kiriku, kelihatan ada tombok merah berbentuk bulatan seperti tanda di jampi. Jadi masa tu Sarah terkejut dan mencadang aku untuk berjumpa dengan ustaz. Jadi malam tu juga aku ditemani oleh Sarah ke rumah seorang ustaz di sebuah kampung, di mana ustaz ni memerhati keadaan aku, lalu mengusap kepala dan membaca ayat suci. Dia berkata ada unsur sihir dalam tubuh aku. Jadi nak diringkaskan, si Sarah ni bawalah si Syasha pergi berjumpa dengan seorang ustaz, dan ustaz tu mengatakan yang dalam badan si Syasha ni ada mengalami sihir. Jadi keesokan harinya aku menghubungi Amir dan menuntut penjelasan. Dia menafikan semua tuduhan, malah mengatakan aku curiga tanpa asas.
Dia marah besar dan menuduh aku untuk tidak percaya dengan percakapan-percakapan daripada ustaz tu lah. Dan si Amir juga menyuruh kalaulah terus bercakap pasal soal tu, dia tak mau lagi berjumpa. Jadi kat situ si Sasha dah mula rasa sedih. Hati dia dah mula luluh dan lama kelamaan dia mula rasa rindu dekat si Amir ni. Dan benda tu tak habis dekat situ, di mana selepas itu aku mula mengalami peristiwa ganjil. Pakaian yang tergantung di ampaian terlipat sendiri pada waktu malam. Si Sasha ni pula mendengar bunyi ketukan dekat pintu belakang. Tapi bila dia pergi tengok je, tak ada siapa pun dekat pintu belakang. Tak habis daripada ketukan pintu, tiba-tiba telefon dia pula berbunyi. Di mana dekat telefon dia tu tak ditulis nombor telefon. Jadi apabila si Sasha ni angkat, dia dengar bunyi suara seperti seorang perempuan ketawa halus yang main daripada dalam panggilan tu. Waktu tu hidup Sasha dah betul-betul kacau. Di mana waktu tu dia mula macam mengalami gangguan mental lah. Kejap-kejap menangis, kejap-kejap okey. Sarah datang pada suatu petang dengan kotak besar berisi benda-benda bersih seperti kapur barus, garam kasak, ayat suci Al-Quran. Jadi kami bersama-sama meletakkan barangan itu mengelilingi pintu dan tingkap bilik aku. Ustaz pula membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara yang serak. Ruang itu dipenuhi aroma wangi ubat yang mencipta seakan pertemuan antara dua dunia. Waktu tu kemungkinan si Sasha ni diubati oleh seorang ustaz, dan dalam masa sama Sarah juga datang bawa benda-benda yang bagus lah, bawa Al-Quran dan sebagainya. Jadi waktu Sasha tengah berubat ni, dia merasa seperti ada udara yang pelik waktu tu, yang dia nampak yang bukan-bukan dekat ruangan bilik dia. Dan dia mula nampak macam barang-barang dekat bilik dia tu bergerak. Jadi kat sini boleh dikatakan semakin dia berubat, semakin dia macam makin teruk sesaan dia kena. Dalam dia tengah-tengah keadaan yang teruk waktu tu, tiba-tiba dalam otak dia ni terlintas si muka Amir. Seolah dia ni macam rindu sangat dekat Amir waktu tu. Aku menggigil, namun dengan segenapan kekuatan aku bangkit berdiri. Ustaz terus membaca surah Al-Baqarah dan menaburkan garam di setiap penjuru. Perlahan-lahan bayangan tu semakin mundur. Jadi selepas saja Ustaz baca, dia pun nampak bayangan-bayangan dalam bilik dia tu pun semakin lama semakin jauh daripada dia. Gangguan-gangguan yang dialami oleh dia pun semakin menurun. Jadi boleh dikatakan malam tu Ustaz mengubati Sasha ni memang teruk lah keadaan Sasha ni, sehinggalah Sasha kembali normal seperti biasa. Jadi hari ni aku berkongsi salah satu kisah ini sebagai satu pengajaran. Janganlah kita mencintai manusia melebihi pencipta. Jadi itu antara salah satu pengalaman yang terbaik dikongsikan oleh salah seorang subscriber Tuan Cerita. Dan kalau hampa juga mengalami salah satu kejadian yang menarik, boleh kongsi dengan Tuan Cerita.